Assalamualaikum ayah. Long, kenapa? Ya, yelah lagi berapa hari nak raya ni. Saya ingat tahun ni saya raya dengan ayah ya. Bukan apa. Kau macam ni lah. Kau tahu kalau kau balik, adik-beradik susah, bilik tak banyak. Kalau kau balik, adik kau tidur bercais. Yelah, ayah pun tahu kan, rumah saya tu anak yatim piatu. Kita orang ingatkan nak raya dengan ayah lah tahun ni. Boleh ke ya? Kalau bini kau yatim piatu, kau raya rumah kebajikan lah. Assalamualaikum. Salam. Awak siapa? Minta maaf lah, saya tengah terganggu. Jadi telefon nampak ayah. Nampak kat muka abang tu. Kenapa ni? Ayah. Tadi elok je buat lawak kat luar tu. Tak jadi. Tak. Apa yang paling penting, saya dah dahitkan baju raya untuk ayah dan juga dengan adik. Nanti mesti diorang suka. Oh, dah siap dah? Dah. Itu kuat sikit lah saya nak balik. Sebab ayah tu setiap kali kita balik nak hadiah. Padahal dia tak tahu hari-hari saya hadiahkan Fatihah untuk dia. Alhamdulillah. Okay, memang saya angkat lah. Jangan perempuan tak boleh angkat berat-berat. Betul. Kan nanti bergalih punggung ke depan. Abang tak sayang ke anak kat dalam ni? Dah. Ya betul, dalam sempat. Dah, jangan buat masa. Dah, angkat abang. Dalam busy abang buat burger ni. Lambatnya balik hari ni. Itulah abang tunggu lah. Tak laku hari ni. Ya ke? Aduh, pusing lah. Dah nak raya ni. Ini betul-betul tak laku. Macam mana Sebab ada setengah tu datang order roti je. Tapi roti tak gerak pun. Ni, tengok ni. Apa dia? Baju ayah dengan adik dah siap. Aduh, hai. Cantik tak? Baju ayah ni? Cantik tak? Bukan tak cantik, tapi ayah suka baju Melayu yang tak ada lengan. Abang! Ya betul, ayah memang yang saya kenal baju Melayu yang tak ada lengan biasa dia pakai. Masa rehearsal lagi, ni tak ada lengan. Tak apalah, nak tanya abang dah makan ke belum? Itulah, belum sangat lah. Sebab tadi nak makan bila tak laku ni. Terus terang lah, yang 5 tadi pun abang yang makan sendiri. Memang vacuum yang senyap tak bunyi Biasa vacuum ada bunyi kejap ayah, kita orang tengah kemar-kemar ya. Kan nak raya. Ruang tamu bukannya besar sangat. Berapa lama kau nak ambil masa? Nyanyi seminit. Aku gimas lah. Ayah, hawa tu 5 bulan. Tapi nampak macam ayah yang 5 bulan. Sekejap lah ayah. You masak dah nak buka ni. Masak. Ni, dah masak belum? Baru cakap suruh masak. Ayah ni mana pada apa? Relax lah. Bau tiga. Abang, minta tolong beli ni sambal boleh? Mana sambal? Sambal bila dah masak tu dah sambal. Lada. Tapi kan sekarang online banyak. Tapi beli yang kedai sebelah tu, yang dah siap sambal. Kau masak je lah apa? Masak sambal. Macam masak sangat. Betul dah ni. Kalau Kenapa Angah tengok Along? Kenapa Angah asal Angah usah-usah Along ni? Tak ada. Kenapa? Abang baru nampak awal potong sayur je. Tahu-tahu dah siap masak ya. Ni baju raya hadiah untuk ayah. Awal jahitkan ayah. Nah ayah, cuba try. Kain mahal ni ayah beli. Kain mahal jahit sendiri. Tak tahu baju mana. Kain curi. I try lah kat dalam ya. I try dulu kat dalam. Tengok muat ke tak. I lah kain murah je ya. Ini yang kau nak bagi aku. Kain macam ni nak bagi aku. Jangan cerita ya. Cubalah dulu ayah. Takkan dah malu aku nak kutip balik. Try dulu ya. Dua kat belakang ayah. Try lah kat dalam. Jiran ramai ya. Ayah tu kalau six pack tak apa. Adik sudi ke pakai kain murah ni? Alah, kalau tak ada pakai malam raya buat main macam okey lah. Apa lah adik?
poket apa serinya? Ada poket. Ha? Mana kau letak otak? Ha? Tak pernah lagi baju Melayu kau. Tak, poket kau tak ada. Apa sedihnya baju Melayu ni? Ayah, tak sangka serendah itu IQ ayah. Poketnya ada ayah. Ayah, poketnya di dalam. Ayah pakai terbalik. Ya, ni nak bagi siapa ya? Ini kau bagi sesiapa. Buat kailak kaki pun boleh ni. Kain macam ni. Ayah, mahal tu ya kain tu. Campuran 6 kain. Cek takut ada barang dia bawa aku balik ambil nanti. duit. Dia bukan ada duit orang macam ni. Cek ya. Dia ni tak dia ni kan ada barang. Tak ada kan tak payah. Baik-baik ya. Spender rumah saya tu ayah pegang. Ayah main cekak. Balik. Anak ada, hidup patut terisi, tapi tetap terasa kosong. Assalamualaikum. Assalamualaikum ayah. Ayah, dah habis monolog dah? Angah Alung lah ayah. Alung. Baju. Ayah pakai baju yang awak jahit ke? Dah ada poket. Ya, Ayah dah makan belum? dekat masjid tadi dah jamah sikit. Janganlah ayah, saya ada bawa lemang tebu. Dah. Ya. Kau tak salah kot. Kau perlu aku kot. Tak nak ya, saya nak salah. Alung nak minta maaf lah apa yang Alung dah buat. Saya minta maaf dunia akhirat ya. Terkasar bahasa, gurau kadang-kadang yelah. Ayah kan kadang-kadang saya gurau je lah. Ayah macam hari tu kan, saya cakap ayah tu spender rumah saya. Luruilah jalan payah sikit, menuru jalan kabiaroh. Ni lagu. Oi oi.